Masa tu laki aku dia tidur dalam kemah, dia tak tidur dalam homestay. Sebab dah kami semua perempuan. Yalah. Dia malu lah. Ha. Lepas tu cakap tak apalah, kalau tak okey juga esok kita pergi klinik. Tapi lepas subuh dia okey. Oh. Lepas subuh dia okey. Lepas tu lama tak jadi, macam dia rasa penat-penat macam tu je lah. Sampailah kita orang balik kampung kali ketiga. Yang kali ketiga ni sama juga makan benda daripada orang tu bawa. Malam tu mak aku kena paling teruk. Dia insist bagi makan lagi Sebab kita orang pun tak terfikir. Yelah betul lah. Tak Saudara terfikir. bawa makanan kan. Lagipun dia bukannya bagi kita orang saja. Orang kata bawa untuk makan ramai-ramai macam tu kan. Yelah. Tapi mesti kita orang first yang makan. So Pergilah dah malam tu kena paling teruk. Sebab yang tu sampai ke esok pagi barulah bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital check apa semua. Doktor terus cakap saluran jantung dah blok 3. Kakak aku dia macam ada argue lah juga kan. Kenapa saya pergi check dekat hospital sini tak ada pun cakap kena ada blok ke apa. Kenapa tiba-tiba ni doktor tu macam hampir terdiam, tak boleh nak cakap apa. Yelah kau baru check up hari tu kan. So kita fikir macam ketentuan macam tu je lah. Dah tertulis lah. Dah tertulis. Tapi dalam masa tu ada juga mak aku duk pergi berubat-berubat. Sampailah dia pergi berubat dekat satu nenek lah. Tapi dia berubat Islam lah juga. Dekat Kedah. Pergi berubat dekat situ. Dia pun dia cakap lah makan benda kotor apa semua. Tapi masa mak aku pergi berubat tu, aku tak tahu cerita. Lepas mak aku pergi berubat, aku pula pergi berubat. Okay. Aku pergi berubat masa tu dengan Nan. Masa aku pergi berubat tu, ustaz tu ceritalah kat aku. Aku pergi berubat dengan Ustaz Syafiq. Pusat Rawatan Ali Idrus. Aku pergi berubat dengan dia. Beserta doa, usaha, tawakal dengan kabel. Sebab tu lah aku dapat berubat dengan dia. Kabel tak. Ini kabel lightning. Laju